Kalau anda jenis yang suka kereta sentiasa bersih tapi tak ada masa nak pergi car wash, video hari ini memang untuk anda. Saya nak tunjukkan kenapa cordless vacuum cleaner khas untuk kereta ni boleh jadi penyelamat harian anda. Sekiranya ramai pemilik kereta cari vacuum yang kecil ringan tapi power, cordless vacuum untuk kereta ini direka supaya kita boleh bersihkan kereta bila-bila masa tanpa wayar, tanpa sambung soket. Saiz dia compact, muat letak dalam pintu kereta atau bawah seat saja. Kenapa ramai suka model cordless ni? Pertama, sedutan dia memang kuat walaupun kecil. Ia boleh sedut pasir, debu dan juga sisa makanan serta bulu kucing dalam satu laluan saja. Kedua, ia datang dengan nozzle khas untuk celah seat, celah aircon vent dan bahagian kecil yang biasanya car wash pun kadang terlepas, tak dapat nak bersihkan sebab sempit sangat. Ketiga, ia sangat ringan, anda boleh pegang lama tanpa lenguh dan sesuai digunakan oleh wanita serta warga emas. Keempat, penapis jenis HEPA iaitu HEPA boleh basuh, jadi anda jimat dan tak perlu beli penapis baru setiap bulan. Sebab dia boleh cuci dan boleh pakai balik. Tak perlu pergi car wash dan tak perlu sambung extension wire daripada rumah. Sangat sesuai untuk pemilik kereta yang selalu travel, bawa haiwan peliharaan atau selalu makan dalam kereta. Ini yang pening, kita nak bersihkan balik. Budak-budak, kanak-kanak, kita sendiri pun makan bersepah dalam tu. Nanti ada lipas lah, macam binatang ada dalam kereta. Cordless vacuum ni bukan sekadar alat pembersih, tapi satu pelaburan untuk kekalkan kereta bersih, bau lebih segar dan tahan lama. Lebih bersih interior kereta, lagi tinggi resale value. Memanglah kalau dalamnya bersih barulah orang akan beli. Sebab tu with resale value dia akan meningkat. Dan bila rumah pun boleh vacuum bahagian kecil seperti keyboard, sofa, almari dan ianya lagi berbaloi. Kalau anda perlukan alat yang praktikal, mudah bawa dan power untuk kereta, saya memang syorkan cordless vacuum macam ni. Sebab dia senang, kecil, tak ada wayar. Jadi memang mudah. Kalau nak link ataupun model yang saya cadangkan ni, boleh lihat di description ataupun kat sini ya. Aku dah senaraikan 3 ataupun 4 model. Anda pilihlah yang mana sesuai untuk anda. Jangan lupa like video ni, share dan kongsikan dengan kawan yang suka kereta sentiasa bersih. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang. Dan sila langgan saluran Viral News Malaysia ya, untuk dapatkan update video seterusnya. Jumpa lagi guys.